Ni Huzaifah kata ini mana apa dia tak boleh lah, tidak menyempurnakan sujud. Jadi sebab sujud itulah cabaran banyaknya di situ. Katakanlah kalau tempat panas, kena panasnya banyak perkara, seketika sujud je lah. Jadi hak lagu ni kena jaga juga. Kena jaga juga. Jangan sampai tak sempurna. Tak sempurna tu sampai maksudnya tak jadilah, tak jadi. Bila tak jadi, jangan kita ingat sembahyang ni semua tidak. Sekara yang tak jadi, tak jadi berlaku dah. Rukun yang tinggal tak jadi, tak boleh. Jadi kena tahulah apa dia rukun, apa dia syarat. Syarat ni barang orang tak boleh tinggal. Nak sembahyang tak ada air sembahyang. Sembahyang dah tak boleh. Kena sembahyang mudah. Ambil air sembahyang semula. Tak boleh buat mudah, tak boleh. Rukun pun begitu juga. Jadi hak ni termasuk dalam bab rukun dan syarat. Iaitu menyempurnakan sujud. Gapo dia sempurna tu? Biar ada tumakninah lah. Sekurang-kurangnya setara mana? Sekurang-kurangnya gitu. Subhanallah. Sudah. Setara tu sekurang-kurang. Kalau setara tu pun tak ada tumakninah tu orang panggil supaya patut. Tu tak boleh. Patut makanan. Patut akal. Tak boleh lagi. Dia kena tunduk subhanallah sekadar tu. Biarlah tak ada baca panjang orang lain pun. Subhana rabbiyal azim ke, subhana rabbiyal a'la, tak ada baca tu. Hak tu sahihnya subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Hak tambah wa bihamdih tu tidak sahih. Tapi dalam kitab kita orang kita orang zaman dulu lah, dia rajin guna perukunan tu kan. Dalam perukunan dia ada wa bihamdih. Memang ada dalam hadis pun ada, tidak nafi, ada tu, tapi tidak sahih. Tambahan tu adanya subhana rabbiyal azim. Kita ambil hak sahih pakai tu, jadi 3 kali. Kalau kita tak kata hak tu pun, tak kata kau satu, sekadar duduk, sekadar subhanallah, ada tumakninah tu, tak baca mana-mana pun tak apa, sah dah. Tapi hak moleknya tadilah, kalau tak baca lebih subhana rabbiyal azim ke, subhana rabbiyal a'la, nak baca 5 ke 7 kali ke, boleh, tak apa. Tapi kalau tu imam, jadi tu imam 3 kali. Jangan baca lebih. Jangan baca lebih, takut menyusah orang di belakang. Kecuali kalau orang di belakang tu dia sejenis slow semayang kan, lambat nak bangun ke apa, itu mungkin boleh lah. Kita ambil kesempatan di situ. Tapi kalau dalam keadaan biasa ramai-ramai ni, terutamanya kalau tempat-tempat orang gaduh, nak naik bah ke, nak naik gapo-gapo, kita kata kenderaan tu kena rekah benar. Paling tinggi 3 ya baca tu. Sunat. Itulah maksud dia di sini. Jadi Huzaifah kata engkau belum bersembahyang. Dia kata apa dia? Bila dia tengok orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dia tu, dia kata ma sallaita, engkau belum bersembahyang. Jadi dia kata engkau belum bersembahyang, dia menafikan sembahyang di sini. Tak sembahyang lagi ni, tak sembahyang tu tak sah sembahyang langsung dah kau tak sempurna sembahyang. Engkau belum sembahyang, maksud dengan sempurna kau ataupun tak sempurna kau, ataupun maksudnya tak sah langsung sembahyang. Ada 2 pendapat ya. Seperti dalam nota kita bawah tu 485, penafian sembahyang di sini sama dengan arti penafian sembahyang yang sempurna, sama ada dengan arti penafian sembahyang yang sempurna. Orang panggil nafyul kamal. Nafi sempurna. Seperti kata Ibnu Battal. Ibnu Battal kata di sini nafi kamal. Huzaifah kata mu tak sembahyang lagi, tak sembahyang dengan sempurna. Maksudnya sembahyang tu sah dah, atau penafian terus sembahyang. Orang panggil nafyun li haqiqatis salah, yang menafikan hakikat sembahyang. Tak ada hakikat sembahyang, tak sah sembahyang. Ini menurut kata Qastallani. Yang lebih kuat daripada 2 kemungkinan tersebut bagi Bukhari ialah yang kedua. Yang ni nafi di sini, nafi tu tak sembahyang. Tak sembahyang, memang tak sah sembahyang. Kalau tak ada tumakninah. Kerana bagi beliau tumakninah adalah salah satu rukun sembahyang. Tumakninah ni rukun sembahyang bagi Imam Bukhari, sama seperti Imam Syafi'i dan ramai lagi orang lain. Tumakninah adalah rukun sembahyang. Jadi tak ada hak ni, tak ada sembahyang. Walaupun orang baca dah Fatihah, hak mana-mana fardu tu baca dah, rukun hak lain. Hak ni tak ada tumakninah, tak sah.
sembahyang. Bagi Imam Bukhari pun lagu tu juga. Tapi Imam Abu Hanifah kata tamakninah tu sunat. Bukan apa nama ni, rukun. Jadi penafian di sini, kau belum sembahyang lagi, yakni belum sembahyang dengan sempurna. Belum sembahyang dengan sempurna. Sebab apa? Bagi dia tak apa. Cumanya semua mana-mana imam pun kata kalau ada tamakninah tu lebih molek. Cuma dia kata molek tu satu perkara, sah sembahyang. Sah sembahyang. Dia banyaklah macam baca Fatihah. Orang lain rukun. Termasuklah Imam Bukhari ni. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak rukun. Tidak rukun. Kalau seseorang sembahyang dia tidak baca Fatihah, sah sembahyang. Asalkan dia baca ayat Quran yang lain. Jadi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Tiada sembahyang. Penafian di situ bagi dia nafiul kamal juga. Nafi kesempurnaan. Jadi kalau tak baca tu tak sempurna. Tak sempurna bukan makna tak ada langsung. Dalam hadis yang lain disebut siapa dia tak baca Fatihah dalam sembahyang fahiya khidaj, sembahyang dia tu cacat. Cacat bukan makna tak ada langsung, bukan makna mati, cacat. Kalau orang tu kudung ke apa, dia tu tak ada orang juga, cuma tak sempurna. Dia nafi lah di sini, nafi kamal. Bukan nafi hakikat sembahyang. Hakikat sembahyang ada. Jadi kalau kita tengok orang sembahyang, tak ada tamakninah pun, jangan gaduh lagi. Jangan gaduh kata tak sah sembahyang, tak pandai sembahyang lagi, ya. Boleh jadi dia pakar mazhab Hanafi, dia gaduh sangat. Tahu subhanallah pun tak ada, nak tahu dah. Tak tahu lah setara mana gaduhnya tak. Tapi ada juga orang kalau tidak sampai gaduh apa, pesi dia. Tak usah lah kalau lagu tu, tak usah lah. Jangan kita ambil mazhab mana-mana ni untuk kemudahan nafsu kita, jangan. Kalau betul-betul ada keperluan, tak apa, kita tahu, kita boleh buat lagu tu. Tapi jangan buat kebiasaan. Kita kena ingat masalah sembahyang, masalah benda lain pun lagu tu juga. Kita nak apa yang sempurna kan? Kalau makan kedah, apa kalau kedah tak tutup molek kita tak boleh makan? Apa? Kedah yang diurung oleh lalat kau gapo kau, kita kata kita tak boleh makan apa? Makanan tu juga orang panggil lidah boya tu juga, orang panggil kari pak tu juga dah. Tulah je nama dia, tidak hilang. Tapi apa yang kita tak tahu. Begitu juga ada kekurangan hak lain-lain. Kalau kita pergi tengok dapur dia kotor misalnya dah, kita tak sih kan? Hal sepatutnya sembahyang ni pula betul juga. Hak paling molek kita ambil. Cuma ada keadaan-keadaan tertentu. Sebab makan tu juga tak ada arah kita. Kotor pun dia Islam, hak lain tidak Islam lah. Kotor pun kotor hak zahir gitu je. Dari segi hukum suci dah kira. Suci dah. Sebab kita kata daging tu, daging lepas melih tu kan, orang lapar-lapar kerak daging. Kalau nak makan lalu boleh dah tu. Kita lalu tak lalu soalan boleh dah, suci dah kira. Bukan nanti suci dia kena basuh dulu dah. Dari segi syarak kira suci dah. Lepas tu kalau cara kafir ni, walaupun dia kata suci, cara dia basuh pun ada kalanya mengikut kita tak suci lagi. Sinar dah pun tak suci lagi. Dengan sebab itu kita dalam keadaan tertentu mungkin kita kena utamakan dalam keadaan tertentu. Supaya juga semaya kita gaduh telaju. Berapa kali dah panggil nama kita naik kapal terbang tak boleh terbang dah. Misalnya kita kata dah. Jadi menyusahkan orang naik juga, orang bawa pakat kelih kita lah kau dah. Misalnya dah. Dalam keadaan itu mungkin ada jalan. Itu faedahnya kita tahu banyak mazhab itu. Tetapi ayat Imam Bukhari tidak gitu. Tak boleh. Gaduh setara mana pun tak boleh. Kena ada tamakninah. Tamakninah ni setara tak? Dia tak ada kau setara tu. Subhanallah. Tak ada. Kena boleh kira lah juga. Jangan bila jadi lambat lagu tu. Biar kira, biar dah lah. Di dalam hadis ni Hudzaifah kata mati tidak di atas sunnah Muhammad. Dia tidak kata mati tidak di atas Islam. Mati tidak di atas sunnah Muhammad. Ada beza kah? Mati tidak di atas sunnah Muhammad dengan mati di atas Islam ni?
tidak di atas Islam ni ada beza kau. Situ ada khilaf pula. Sebab apa? Sebab tengok tadilah ada khilaf kan. Dah kalau Imam Abu Hanifah kata tak apa sah sembahyang tu, maknanya Islam lagi, sah lagi. Cuma tidak mengikut sunnah Nabi. Nabi tak ajar buat lagu tu supaya patut makan dia. Tak ajar. Dia sifat sembahyang Nabi SAW ajar kalau kita perhati, dia tidak menyerupai binatang. Kalau cepat sangat tak ada tumaninah tu seperti binatang lah. Dia sebut jangan sembahyang seperti burung ataupun ayam mematuk makanan. Dia sebut itu serupa dengan ayam, tak sesuai. Bukan cara orang yang merendah diri kepada Allah SWT lagu tu. Bukan. Misalnya tu serupa dengan ayam. Nabi SAW tak boleh duduk seperti duduk anjing. Binatang juga. Duduk anjing lagu mana? Dia duduk rapat sini. Rapat. Siku dia ni rapat. Ataupun dia duduk cokoh gitu, berdiri kaki, berdiri gitu. Tak silap gitu. Lepas tu banyak lagi dia sebut berkenaan dengan binatang. Tak silap serupa juga dengan orang malah. Tak silap serupa. Lesu. Dengan sebab itu dia tak boleh nyanda. Semua ayah boleh nyanda. Tak boleh nyanda ke dinding. Tak boleh. Lepas tu semaya serupa dengan syaitan, perbuatan syaitan. Tak boleh juga. Semaya menyerupai ahli neraka. Tak boleh juga. Orang yang duduk dalam neraka. Jadi sifat semaya yang dia ajarkan kepada kita ni sebenarnya menyerupai sifat malaikat duduk. Setengah malaikat tu duduk rokok saja. Kejadian dia tu rokok saja, pah kesuk, rokok. Ada hak sujud saja. Semuanya hak kita buat ni, setiap pergerakan kita dalam sembahyang ni ada malaikat. Ada malaikat yang duduk buat hak tu saja. Tidak menyerupai binatang, tidak menyerupai syaitan, tidak menyerupai orang malah, tidak menyerupai hak lain-lain, hak tak molek tu lah. Ataupun agama lain kau tak ada. Tak ada menyerupai. Misalnya macam nyembah gitu kau tak ada dalam sembahyang. Dalam sembahyang ngakuk kau misalnya, ataupun belunjuk begitu. Seperti orang kafir ada lagu tu, ada. Dia terak, dia holok tangan sampai sekat mana dia bangun pula. Dia letak kaki situ, dia terak pula. Jadi jauh benar nak sampai ke kuih dia tu. Jauh benar lagu tu. Pernah tengok sendiri tu, pernah tengok sendiri. Lagu tu. Bapa dia mau ni gini mau ni kita rupanya dia nak pergi ke kuih dia. Tak ada dalam Islam, tak ada. Tak ada menyerupai ibadat orang kafir, tak ada. Jadi itu ciri-cirinya. Baik. Yang dimaksudkan dengan sunnah Muhammad ialah cara amalannya. Ia merangkumi amalan yang fardu dan yang sunat. Merangkumi amalan fardu dan yang sunat. Hak kata sunnah Muhammad ini. Boleh jadi orang itu meninggalkan hak sunat, sunnah Muhammad juga dia tinggal. Boleh jadi dia tinggalkan hak fardu, sunnah Muhammad juga. Jadi sunnah Muhammad ini bukan maksud kita sunat tu saja dah. Merangkumi semua lah hak Nabi buat lagu mana. Nabi tak ajar buat lagu tu. Tak ada tumakninah lagu tu, tak ajar buat. Cuma Imam Abu Hanifah kata tu, dia guna dia kira tak ada dalam Quran. Wasjud waqtarib, dia suruh sujud. Ada sujud, fasjudu, banyak sujud, tapi tumakninah tak ada kata dia. Tumakninah tak ada. Dia tu pakai hak tu sujud. Jadi sujud dah kata dia sekadar tu. Sujud ni apa makna? Dia ambil makna hak asal. Itu bagi dia lah. Tapi kalau dia pun tahu, adakah Nabi pernah tidak tumakninah? Dia pun tahu tak ada. Dia pun tahu. Dia pun kata ada tumakninah tu hak semolek-moleknya. Dia pun beringat, jangan tu bermain. Kita nampak mudah dia. Dah. Dia orang kuat, sehingga dia orang kaya. Imam Abu Hanifah ni hartawan. Dia peniaga, pedagang ni, sutera dia aja. Pedagang sutera. Jadi orang ada butan dengan dia. Ada butan dengan dia, dia tak apalah, dia pergi berjalan tu panas. Ada saing dia ajak mari kita pergi teduh bawah rumah, bawah pokok tu, dekat rumah tu. Nak pergi dah dia hanya mula-mula nak pergi. Bila nak pergi? Dia teringat orang ni ada butan dengan dia. Dia ada butan, dia pun tak sikit. Apa dia kata, dia ada butan dengan saya, takut jadi riba kata dia. Saya ambil munafaat daripada dia. Dia boleh jadi dia malu saya. Sebenarnya dia nak duduk, tapi dia bui. Kita duduk, moga malu lah. Malu mata pasal dia telah berjasa berbudi kepada kita.
Jadi mungkin kerana tu. Tak, padahal dia tak termasuk dalam riba lagu tu nak wayak waruk dia. Dia ambil berat tentang agama. Kalau hak ni pun kalau kita nampak pelik, dia ada alasan dia. Kita tak saya pakai, ya tak usah. Tapi dia ada, misalnya saat ni dia pegang kau tu wasjud, sujud. Tak pernah ada tak maknanya dalam mana-mana ayat. Dia kira hak tu hak utama yang ada dalam Quran. Baiklah, antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada asar ini ialah asar dan hadis seumpama ini menunjukkan tumakninah adalah fardu di dalam rukuk dan sujud. Demikianlah pegangan Imam Bukhari, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan lain-lain. Abu Yusuf tu anak murid Imam Abu Hanifah lah, tapi dia tak serupa dengan tu guru dia dalam masalah ni. Abu Hanifah, Malik, Muhammad dan lain-lain pula berpendapat tumakninah tidak fardu. Dia ni kata tidak fardu, ia hanya sunat. Paling tinggi ia adalah wajib di sisi mereka. Paling tinggi wajib. Meninggalkan dia wajib ni bagi mereka, dia wajib dengan fardu ni tak serupa dalam mazhab mereka. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada serupa wajib dengan fardu. Dalam mazhab Demon ni wajib dengan fardu ni tak serupa. Jadi meninggalkan dia wajib sah lagi sembahyang. Cuma orang tu dosa. Meninggalkan yang wajib dosa, tapi sembahyang sah. Tapi kalau mengikut Syafi'i, apa meninggalkan yang wajib selain daripada dosa tak sah. Sembahyang seseorang yang tidak bertumakninah tidak sah menurut pendapat orang-orang yang mengatakan ia fardu atau rukun. Tak sah. Kalau orang kata fardu rukun tak sah. Yang ketiga, hadis mauquf Hudzaifah ini dikira sebagai hadis marfu' kerana beliau berkata ala ghairi sunnati Muhammad. Kalau nak kira ni kata-kata Hudzaifah ni, Hudzaifah tengok orang tu, lepas tu dia kata. Jadi adakah ni dikira hadis? Kalau nak kiranya dia kata-kata dia, tapi dia ada sebutkan tu, kalau kamu mati tidak di atas sunnah Muhammad. Mana sunnah Muhammad ni hak Nabi buat tidak lagu tu, tidak sepemu. Mana pada hakikatnya ni hadis juga. Hadis marfu' juga ni orang panggil lagu ni. Yang keempat, orang yang tidak melakukan sesuatu amalan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melakukannya secara tidak betul kerana kejahilannya masih dikira muslim, tetapi muslim yang tidak mengikut sunnah Nabi-nya, atau muslim yang jahil tentang amalan agamanya. Islam lagi. Kalau orang tidak ikut sunnah Nabi, Islam lagi. Lepas tu banyak amalan dia buat tidak sah kerana tidak mengikut sunnah Nabi, Islam lagi. Asal dia mengaku Islam, tetapi tak sempurna lah. Tak sempurna. Itu lah. Nampaknya kita sekat tu dah dengan ni panjang dah ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.